Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita nak try kat kedai baru juga dekat area Seremban. Mulai Seremban ni makanan dia sedap. So pagi ni kita makan santapan jeram. Santapan jeram. Okey, jom. Pagi terus makan nasi. So tengah hari tak payah pening. Kan? So tengok lauk apa ada. Menarik betul dia punya lauk-lauk. Tak, ini lauk daripada pagi. Ni lauk daripada pagi ke? Tak maksud saya lauk macam ni daripada pagi sampai tengah hari ke tak? Ini lauk tengah hari, kalau pagi lontong tengah hari. Oh, okey. Wah, sedap betul kak. Telan air liur saya. Ni kena ambil ni, wajib. Labu, makanan kegemaran Rasulullah. Kan? Ni kan, ni suka ni kan? Kan? Jadi you ambil ni lah, ayah ambil lain lah. Habis semua lauk saya ambil kak. So ini breakfast of champion. Ya, telan air liur dan. So hari ni kita ambil lauk-lauk apa orang kata? Ni lauk-lauk yang hebat. Yang kita tak dapat kat mana-mana kedai lain lah. So labu, as always my favourite. Dan ayam masak merah. Dengan ni apa nama lauk ni? Ikan bilis. Ini sambal. Kan? Tak nak. Ni nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak, terung telunjuk. Memang selera kampung lah. Terung telunjuk. Kalau dekat pasar-pasar kampung ada. Salsa terung telunjuk. Sedap, memang sedap. Jangan masak merah dulu ni. Ni dalam duduk sebelah ni. Datang masa duduk dulu. Alamak, rambut pula terkeluar. Tak payah. Cukup dah. Satu. Yes. Air ni favourite air saya kanak-kanak sikit. Saya suka minum air Neslo. Tapi Neslo saya tak ada ni lah, tak ada susu, tak ada gula. Baik oh. I will come back. Saya tengah cuba untuk tak makan terlalu banyak sebab asyik makan ni. Hidup dah jadi macam hidup makan. Bangun tidur makan, sebelum tidur makan. Saya try lah makan sekali je sehari. Tengok hari lebih 2 kali kot. Dia ni menghala ke mana? Nanti boleh datang untuk breakfast. Hala ke... Ni dia apa ni? Dan ni tempat dia agak unik. Dia macam tepi jalan. Orang ingat kan macam kedai pisang ke apa kan. Tapi dia macam restoran. Apa ni tak cari orang tengah ada. Duduk apa ya? Duduk apa ni? Saya ikan keli. Tak nak. Kenyang. Saya tak ada gigi nak makan sebenarnya. Kurang gigi.
Memang sedap lah. Kan? Dia rich with flavours. Muat dengan harga balik. So last bite memang sedap lah. Ini labu. You jarang makan masakan Melayu tapi this one Dia sedap lah. Dia sedap. Saya suka kedai-kedai macam ni sebab dia bersih. Kita expect macam dia tepi jalan datang lah tengok bersih kot. Dia bersih. Percaya tengok. Diorang baru tambah lagi lah nanti lipat ya. Ha? Diorang baru tambah lagi lah nanti lipat ya. Orang baru tambah lauk. Orang sampai tadi lauk tengah sikit tapi itu pun dah cukup lah sebab ya lauk yang saya suka dah ada okey lah. Alhamdulillah. Gua nak kata secara jujurnya kedai makan ni memang sedap lah. So nama kedai ni lagi sekali apa tadi? Santapan Jeram. Santapan Jeram. Okay, so datang makan kat Santapan Jeram. Lauk-lauk dia memang sangat menarik. Kedai ni dibuka daripada pukul 7 pagi sampai 4 petang. Dia ada lauk-lauk, breakfast semua ada kan. Lontong, nasi lemak semua. Tidak. Tak boleh, tak bunyi. Sekali kat tadi tak cukup banyak lauk kat. Pakai salad belum, pilih salad belum. Oh ya, ni ayam ni pun tak ada tadi. Ayam bakar ni. Akak ni cakap banyak makanan tak ada lagi lah, terus sampai awal lah. Tapi tak apa, nanti sebab makanan kat sini sedap, so nanti kita boleh datang lagi sekali insyaAllah. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini. Macam biasa doakan saya istiqomah. Assalamualaikum.